Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi dengan soalan-soalan daripada muka surat 29 Matematik tahun 4. Kita teruskan dengan soalan nombor 1. 85,796 tambah 2031 tolak 413. Kalau kita ada tambah dan tolak, ini adalah addition subtraction. Addition adalah tambah, subtraction adalah tolak. Kita kena buat tambah ke tolak dulu? Actually, mana-mana datang dululah senang. Yang paling senang kita buat mana datang dulu. Tapi sebenarnya nak buat tolak dulu pun boleh, nak buat tambah dulu pun boleh. Dengan syarat, bukan sebarang. Yang ini tambah yang ini. Kalau yang ini tolak yang ini, boleh. Okey, dan tentu tambah dengan ini. Susunan tu boleh diatur. Okey, tapi untuk senang, kamu buatlah ikut aturan dia. Kalau di sini nombor pertama tambah nombor kedua, dan kemudian jawapan tersebut kamu tolak nombor ketiga. Okey? Jadi kita tengok kepada 85,796, 5 digit nombor. Untuk tambah dengan 4 digit nombor, pastikan 4 digit nombor ni terletak di bawah 4 digit nombor yang di hujung sekali. Jadi 2 ni letak di bawah 5 2031. Okey, baru tambah. Jadi kita dapat 7 12 naik 1 jadi 8 7 87,825, dan kemudian kita tolak dengan 413. 413 ni 3 digit saja, jadi di bawah 3 digit saja. Jadi 413, pastikan tolak. Dari 7 tolak 3 ialah 4, 2 tolak 1, 1, 8 tolak 4 ialah 4, 7 tak tolak apa-apa dan 8 tak tolak apa-apa. Jadi jawapan dia 87,414. Soalan B, 90,478 tolak 12,605 tambah 587. Kalau kamu nak tambah dulu pun boleh. Tapi syarat kamu tambah nombor pertama dengan nombor ni. Yang ini kamu kena tolak. Jadi kalau nak tolak dulu pun boleh. Jadi nasihat cikgu paling senang memang ikut saja apa yang diberikan tu. Okey, jadi 90,478 tolak dengan 12,625. 8 tolak 5, 3, 7 tolak 2, 5, 4 tolak 6 tak boleh. Okey, jadi kosong nak pinjam ke satu tak ada juga. Okey, jadi pinjam satu daripada 8 dan 8 tinggal 9. 9 jadi 8. Okey, ini 10. Daripada 10 ni 4 nak pinjam 1 tinggal 9. Ini jadi 14. Okey, 14 tolak 6 ialah 8. 9 tolak 2 7. 8 tolak 1 7. Jadi itu baru untuk tolak. Betul, kita tambahlah dengan nombor yang ketiga tu. Itu 500. 5, 8, 7. Tambah 0 naik 1. 1 tambah 5 ialah 6. 6 tambah 8, 14. Naik 1. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 5, 14. Naik 1. 1 tambah 7, 8. 7 tak tambah berapa je? Di jawapan ni 78,440. Okay, soalan C, 26,143 tambah 681. Jadi 26,143, pada 3 digit letak di bawah 3 digit yang terakhir. Okay, kita tambah. Okay. Sebab ada tambah tolak ni, kalau tambah semua kita boleh buat sekaligus. Tapi sebab tu tambah dan tolak, jadi kita buat satu-satu lah. 3 tambah 1 ialah 4. 4 tambah 8, 12. Naik 1. 1 tambah 1 tambah 6 ialah 8. 6 dan 2 di sini. Dan kita tolak dengan 3,000. 4 digit saja, jadi 3 di bawah 6 lah. 3, 7, 9, 5. Okey, 4 tak boleh tolak 5. Pinjam 1 daripada 2 tinggal 1. Ni 14. 14 tolak 5 ialah 9. Dan kemudian ni tinggal 7. Jadi 11. 11 tolak 9 ialah 2.
7 tolak 7 ialah 0, 6 tolak 3 ialah 3 dan 2. Jadi 23,029. Itu jawapan untuk C lah. Dan terus kepada soalan D, 60,217 tolak dengan 45,709. Okey, jadi 7 tolak 9 tak boleh. Pinjam 1 daripada 1 tinggal kosong, ni jadi 17. 17 tolak 9 ialah 8. 0 tolak 0 ialah 0. 2 tolak 7 tak boleh. Yang ini pinjam di sinilah, tinggal 5. Ambil 1, tak kat kosong di 10. Jadi 2 akan pinjam 1 daripada 10 ni, tinggal 9 di sini. Ini 12. Jadi 12 tolak 7 ialah 5. 9 tolak 5 ialah 4. Dan 5 tolak 4 ialah 1. Jadi 14,508. Dan tambah dengan 1,260. 1,260 tu 4 digit. Jadi 1 di bawah 4. Dan kemudian 2. Dan kemudian 6 dan 0. Tambah di sini. Jadi 8 tambah 0 ialah 8. 0 tambah 6, 6. 5 tambah 2, 7. 4 tambah 1, 5 dan 1. Jadi dapat 15,768. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Berapa tambah 492 tolak 175 sama dengan 615? Macam mana selesaikan ni? Cikgu terus bagi kamu ilmu tingkatan 1. Apabila kamu belajar tingkatan 1 nanti, kita akan ada belajar algebra. Jadi algebra ni, kotak ni algebra lah. Satu benda yang kita tak tahu nombornya berapa. Okey? Jadi pengetahuan tu apa dia? Kalaulah cikgu bagi soalan yang mudah. Berapa tambah 2 tolak 1 sama dengan 3? Jadi kamu teka. Ambil 4 tambah 2. Konon-konon je lah 4 tambah 2, 6. 6 tolak 1 baru 5. Bukan 3. Jadi bukan 4. Jadi kita kecilkan. Jadi cikgu ambil 2. 2 tambah 2 berapa? 4. Kan? Tambah 1, 3 je tu. Jadi apa dia? Ingat nilai dia 2. Nak teka ke? Tak. Jangan risau. Mari tengok. Apa yang kamu kena tahu tentang ilmu tingkatan 1 tersebut ialah nombor-nombor ini boleh dipindahkan ke seberang tanda sama dengan ini dengan syarat simbolnya diubah. Jadi kotak kosong ni kita kata, konon-konon kita tak tahu lagi, sama dengan jadi 3. Okey, 2 dengan 1 ni kita pindahkan dia ke sana. Jadi 2 positif 2, tanda tambah, depan ni tanda tambah, bila pindah sini jadi tolak macam tu. Dan tolak 1 ni bila pindah ke sana jadi tambah 1. Tengok, 3 tolak 2 apa? 1. 1 tambah 1 apa? 2. Kan sama. Okey. Jadi apa yang cikgu nak beritahu adalah kamu buat macam tu lah. Nombor ni nombor yang pelik-pelik, takkan kita nak teka banyak-banyak sangat. Okey, jadi kamu kena tahu ilmu tersebut ni. Jadi kamu dah belajar in advance selama 2 tahun tentang algebra. Okey. Jadi kamu kata kotak kosong adalah sama dengan, cikgu walaupun tak tulis sama dengan kat sini, dia maknanya ni sama dengan lah. Nanti sebab kalau tulis kat sini ruang tak ada. Jadi kamu bayangkan dia lah. Bayangkan nombor ni dipindahkan ke sana. 615 tak ubah simbol. Kerana 615 ni tidak dibawa ke mana-mana. Dia duduk diam-diam tempat dia. Okey, jadi dia positif tetap positif. Tapi yang ini positif 491 ni bila pindah ke sana dia jadi ditolak dengan 492. Dan 175 ni ditambah 175. Itulah kerjanya. Okey, jadi lepas tu kita buatlah sama. Jadi buat 615 tolak dengan 492. Jadi 5 tolak 2, 3. 1 tolak 9 tak boleh. Tinggal 5 di sini. 11 tolak 9 ialah 2. 5 tolak 4 ialah 1. Jadi yang bahagian pertama ni dapat 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3.
kita tambahkan saja dengan 175. Dan 3 tambah 5 ialah 8. 2 tambah 7, 9. 2 tambah 2, 2 tambah 2 pula. 1 tambah 1, 2. Jadi, jawapannya ialah 298. Untuk soalan B, samalah tekniknya. Jadi, kotak kosong sama dengan 19,733 tambah 11,325 dan ditolak dengan 891. Kita dapat jawapan dia. Kita tambah dulu. 19,733 tambah 11,325 dapat 8, 5, 10, 11 dan 3. Okey, dan yang ini 300,000 ni kita tolak dengan 891. Tolak 891. 8 tolak 1 ialah 7. 5 tolak 9 tak boleh. Pinjam dari sini tak boleh. Kosong pinjam 1. Ini dengan kosong menjadi 10. Dari 10 tinggal 9 sebab 5 nak pinjam 1. Jadi dapat 15 kat sini lah. 15 tolak 9 ialah 6. 9 tolak 8, 1. Jadi kosong. Ini 3. Jadi jawapan akhirnya ialah 30,167. Assalamualaikum.